kita telah maklum bahawa majlis tilawah ni berlangsung setiap tahun lah. Setiap tahun diadakan oleh setiap negeri di Malaysia ni, dan tilawah pada tahun ini merupakan tilawah kali yang ke-51 bagi negeri Kelantan lah. Dan kita di negeri Kelantan ni kita adakan sebanyak 3 peringkat dah. 3 peringkat bermula pada 3 hingga 22 April, peringkat jajahan dia panggil. Nah, peringkat jajahan, di peringkat jajahan ni kita memilih sebanyak 20 orang peserta. Maknanya kita ada 10 jajahan. Peringkat jajahan kita pilih setiap jajahan 2 peserta. Nah, di makna kita ada 10 jajahan, makna ada 20 peserta. 20 peserta ni akan memasuki peringkat saringan. Diadakan pada 1 hingga 3 Jun untuk kita memilih 8 peserta. Nah, ini peringkat saringan negeri lah. Dan yang ketiganya peringkat negeri. Peringkat negeri ini akan berlangsung selama 3 hari. 24 hari bulan hingga 26 hari bulan Jun. Yang disertai oleh 8 orang peserta campur johan menunggu. Mana 9 lah. Jadi majlis tilawah tilawah peringkat negeri ini di majlis perasmiannya pada 24 hari bulan, hari Selasa. Nah, hari Selasa disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Menteri Besar. Dan hari yang pertama ni 3 orang qori akan memperdengarkan bacaan. 25 hari bulan, malam kedua, 6 orang peserta akan memperdengarkan bacaan. Makna 6 campur 3, 9 lah. 1 johan menunggu, 8 daripada peserta yang kita pilih di peringkat saringan. Okey. Majlis penutup dan penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Kebahauduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan. Nah, pada malam akhir dia 26 hari bulan, hari Khamis, malam Jumaat. Okay. Dan hari itunya akan ada persembahan nasyid, juga ceramah daripada penceramah jemputan kita, Muhammad pendakwah bebas bekas padri, Ustaz Muhammad bin Abdullah, atau nama Kristiannya Nicholas Sylvester, daripada Sabah. Dia merupakan pendakwah bebas dan sekarang ni sedang salah seorang daripada penceramah yang mendapat sambutan daripada masyarakat lah. Jadi tema kita tilawah, kita sebut temanya ialah menjana ummah gembira. Nah, menjana ummah gembira menerusi kita nak programkan memasyarakatkan Al-Quran. Nah, memasyarakatkan Al-Quran di kalangan masyarakat. Jadi daripada tema inilah kita ada tujuan kitanya. Tujuan mengadakan tilawah ni kita nak mempertabakkan Al-Quran di kalangan masyarakat.
melahirkan insan Al-Quran. Nah, mereka-mereka yang bukan saja ummah ni bukan saja baca Quran, dia mengajar Al-Quran. Menghayati Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Quran dalam kehidupan, dan yang akhirnya Al-Quran ni didaulatkan di bumi Malaysia amnya dan di negeri Kelantan, negeri Sami Mekah khasnya lah. Ni kita nak supaya masyarakat kita ni menjadikan Al-Quran sebagai satu budaya lah. Dah. Kita lihat sekarang ni gejala sosial begitu berkembang. Anak-anak muda kita banyak tak boleh membaca Al-Quran. Jauh sekali daripada menghayati Al-Quran dalam kehidupan. Dah. Tapi kita nak mengembalikan balik keagungan tamadun Islam lah di zaman contemporary masa ni lah. Masa yang banyak sangat cabaran. Nah, hadiah-hadiah pada tahun ni ya, johannya 10,000. Naik johan 4,000. Dia itu sikit ni, jauh sikit gap ni. Nah, jauh tak kuasa putus lagu ni. Nah, tempat ketiga 3,000. Dan sagu hatinya 700 setiap qori lah, setiap peserta. Hak johannya juga ada sumbangan tiket mengerjakan umrah daripada yang disumbangkan oleh Al-Qud Travel. Dan kita hadiah kita ni kita bagi dinar. Nah. Dinar emas. Dinar emas lah. Bagi dinar lah. Maka 10,000 tu berapa dinar, nilai dinar lah. Semua sekali. 4,000, 3,000 pun dinar. Betul tak? Cuma kalau hak ganjil dia tu, hak tak boleh nak convert tu, kita bagi ringgit Malaysia lah.